Oi, bodoh. Tadi ada seorang budak kena dengan polis pecah rumah, kan? Ni kat Kuantan ni. Jadi dia menangis bukan minta dilepaskan. Dia menangis, cik tolong cik, ni permintaan saya. Aku pun pergilah dekat-dekat dengar kan, apa benda kan. Oh cakap, apa hal kau ni? Sama je. Tak sama cik. Saya tak nak dipenjara dekat Kuantan. Saya nak penjara dekat Sungai Buloh. Ha? Aku jadi pelik, kenapa nak ke Sungai Buloh? Kena tangkap kat Kuantan. Lain cik, polis lagi. Dia tanya dah, apa hal kau ni? Lain cik, tak sama cik. Yelah kenapa? Dia cakap dia ni. Cik, kalau duduk kat penjara Sungai Buloh, keluar-keluar besok, ada 20 akaun kat luar negara cik. Ha. Salah satu penjara yang orang kata apa, yang magic ni. Ha. Masuk, relax keluar, ada 20 akaun cik. Aku dengan polis tu pun terfikir. Ada ke macam ni Mihal? Ada cik, ada, dah ada benda dah terbukti dah memang ada cik. Ha, lagi lama duduk, lagi banyak akaun bank kat luar negara. Ya ke weh? Ya ke?